Tapi I thought macam period cramp and like kadang-kadang ada setengah perempuan because sekeliling I encountered a few lah, bukannya seorang, tapi a few. Yang jenis yang bila dia period cramp tu dia macam siap macam oh my god sakitnya, bernangis-nangis, berguling-guling. Okay. Tu better pergi check. Tu better pergi check. Sebab period cramp yang terlalu teruk ni, okay, dia berkaitan dengan endometriosis. Endometriosis ni adalah salah satu punca ketidaksuburan. Ataupun infertility. Macam-macam masalah perempuan tahu sebenarnya. Dia lebih banyak perempuan susah sebenarnya. Betul. Itulah doktor, I nak sharekan jugalah. Ini I punya sendiri, I nak share kepada semua orang. I nak share I punya sendiri. I ni jenis yang period 2 hari. Wow. Seriously. That's why I tak ada masalah cramping. Period relax je. I boleh exercise sebab dia very light and 2 hari. Kalau macam tu, itu ada masalah ke sebenarnya tu doktor? Sebenarnya itu pun masalah juga. Masalah lah. Kalau terlalu pendek period Tapi tu. dia siasa macam tu dah lama. Dah 10 tahun. Jadi dia dah kena tengok kan apa benda, hormon tak balance ke Saya dalam takut badan. saya nak period, nak menopause pula. Tak mungkin lah. Tak adalah menopause. Lambat lagi sis. Tak tahulah. Tapi tu ada masalah ke ataupun okey? Mungkin kena check. Normal. Sebab period tu berlaku sebab apa? Sebab dinding dalam rahim runtuh. Dinding dalam rahim dia runtuh. So kalau dinding tu cukup tebal, dia runtuh cukup lah 5 hari. Dinding nipis mungkin kot. dinding nipis. Mungkin dia nipis. Yang menebalkan dinding ni progesteron. Is that bad? So progesterone dia maybe Mungkin ada issue. progesteron rendah, kita tak tahu. Jadi kena check. Tapi test yang I buat dengan doktor tu tak check mendalam benda tu kan? Tak check lah, itu memang kena. Kadang-kadang dia period sebab apa? Dia sebab retrograde flow. Retrograde flow ni maksudnya flow ke belakang. Maksudnya? Dia tak turun ke bawah,